Hai, Assalamualaikum. Bersama kami dalam segmen Nas Sembang Nasi Lemak X Rockstar Coffee. Jadi hari ni seperti yang korang dapat lihat, orang yang semua orang kenal dan menjadi buah mulut orang, iaitu Mustaqim. Dia merupakan Presiden MPJ dan mantan Presiden JKPS Inasis Bank Islam. Assalamualaikum Mustaqim. Waalaikumsalam. Okey, sebelum kita pergi lebih mendalam tentang orang kata apa, jawatan ke, pengalaman ke, kita kena kenal dulu. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi kita bercinta-cinta dulu. Bercinta sekejap je. Habis segmen ni kita habis dah. Okey. Apa khabar? Nama, asal, tempat tinggal semua orang nak tahu. Baik, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Mustaqim bin Soeharto. Bapa saya bukan orang Indon. Itu je lah. Nenek suka nama tu sudah letak. Lepas tu asal dari Pulau Pinang, Pulau Georgetown. Apa lagi? Umur orang nak tahu. Mungkin nak rahsia. Umur biarlah rahsia. Umur biarlah rahsia lah. Umur biarlah rahsia. Okey. Sebelum ni Inasis mana? Sekarang ni orang dengar cerita Mustaqim off campus. Betul. Yeah. So sebelum ni saya waktu masuk UUM semester 1 sampailah saya semester 4 saya dekat Inasis Bank Islam lah. So bila dah habis semester 4 tu masuk semester 5 saya bertukar ke Inasis luar kampus ataupun off campus sampailah sekarang semester 6. Selalunya orang kata kalau duduk Inasis lama-lama ni dia mesti ada jawatan. Dia ada jawatan lah kan. Jadi kita nak tanya macam mana Mustaqim ada jawatan ke sebelum ni dekat Inasis Bank Islam? Tadi rasa dah sebut. Ada sebut. Mantan Presiden Bank Islam. Betul-betul. Ya Allah, lupa. Okey, macam mana kisahnya terlibat dalam jawatan dekat Inasis Bank Islam ni? Macam mana terlibat jawatan tu? Jawatan tu macam mana boleh terlibat? Dari awal lah. Orang kata kronologi. Kronologi dia simple je. Dulu awal masuk UUM memang decide universiti ni satu tempat yang saya nak cari diri saya, nak improve apa yang boleh, nak try, nak tunjuk ke orang yang saya boleh buat, something yang saya boleh buat lah. Faham? Tapi kronologi dia start semester 1 tu jadi sekretariat unit khas ataupun SUK lah kita kata untuk JKPS Inasis Bank Islam. Semester 1, semester 2, lepas tu dia buka audition, interview. Dia buka interview untuk jadi JKPS. Betul. Alkisah asalnya time tu mohon JKPS Kebudayaan, Kesenian dan Kebudayaan. Menyanyi ke? Belanja sikit boleh? Tak apalah. Tak apalah. Okey, kita sambung. Tukar video lagi tiba. Okey. Saya main alat muzik, tulis lagu. Lepas tu memang minat bla-bla muzik ni lah. So saya rasa dalam banyak biro ada kebangsaan lah, seni, sukan. So saya rasa kesenian kebudayaan ni kena. So saya apply lah interview untuk kesenian dan kebudayaan asalnya. So malam tu tengah duk kerja tapi interview sambil kerja. Tak adalah sambil kerja. Baik habaq kat bos kata nak sejam set interview. So interview lah dulu. So malam tu dah interview settle. Esok pagi tu ada wakil mesej kata Mus, malam ni kita ada interview untuk majlis tertinggi. Untuk jawatan presiden dan sebagainya. Boleh tak hang join sama? Time tu kita pelik lah. Masa tu baru SEM 1 ke? SEM 2. SEM 2 nak masuk SEM 3. Okey. Sebab interview jalan online atau talian. Lepas tu waktu cuti SEM semester 2 cuti SEM 2 tu. So time tu macam panjang sangat ke boleh terus? Tak ada. Sambung. Cakap je. Macam dah scroll tu macam. Saya ni first time. Saya pula yang nervous. Tenang. Saya pula yang nervous. Macam saya pula yang di interview. Okey, sambung. Jadi waktu tu dah habis interview malam tu, esok pagi tu ada mesej dia wakil Mus kata nak join meeting MT malam ni. So mula pelik awak lah kita apply kebudayaan kat sini apa kita nak kena join meeting MT pula. Lepas tu dia bagi tahu lah kat situ, dia habaq kata semalam tengok dah meeting apa kata try lah untuk MT. Mana tahu ada rezeki kat situ ke. Ni lah mungkin pembuka pintu dan sebagainya. Orang kata cuba-cuba nanti jadi lama-lama terbiasa. Betul. Sambil-sambil tu kita fikir juga malam tu kita kerja, takkan nak minta bos exemption lagi sejam. Tapi alhamdulillah time tu kita kerja retail baju, cotton on. So bos macam tak apalah, cuma hours tu yang kita tarik untuk meeting tu dia minta ganti hari lain hours tu. So sejam interview kat tempat kerja je sebenarnya, kat dalam bilik staff belakang. Sebab online lah kan. Okey. So sejam tu malam tu join lah meeting interview MT tu. Time tu pengentor lah interview, so dia tanya lah soalan apa semua.
Sebab kalau tak salah saya interview MT tu ada juga JKPS lama yang sebelumnya pernah jadi JKPS, dia sambung nak jadi presiden dan sebagainya lah. Tapi dia tak sekalikan, dia asing-asing. JKPS yang dah ada pengalaman asing, dengan kami ni budak baru lah. Budak kira budak mentah lah, baru habis SUK semester 1 semester 2, lepas tu dia nak try interview jadi presiden. Risau. Orang kata macam dia jauh lompat. Dia kena lalu JKPS, so ada pengalaman. Dia ada pengalaman JKPS, baru lompat pergi jadi pres kan majlis tinggi, baru ada pengalaman nak handle student, handle budak, handle team. Kita ni dah lompat. So kita dah melangkau, orang kata. Betul. Orang kata langkah tiba-tiba interview sambil tu rasa tak sedap lah, sebab ada senior-senior yang interview untuk majlis tertinggi kan. So kita takut sekali dia pun macam kenapa tiba-tiba budak ni nak MT semua, dia nak gaduh dengan kita ke. Sila hari bulan masuk confession. Boleh jadi lah. Tapi saya tak minta pun tu. Diorang depa dah, so saya tak apa, try je lah kan. Tapi waktu saya masuk malam tu interview pun saya jawab sepenuh hati. Tak adalah kata saya buat separuh hati. Kita try yang terbaik, tapi saya tak pernah ada harapan. Dia bukanlah all out, saya jadi diri saya lah. Okey. Ada birthday. Nak join ke? Macam menarik. Tapi tak apalah. Kita sambung dulu. Okay. Birthday tu nanti. Boleh. Ada kek nak sikit. Tak dengar nampaknya. Tak apalah. Okey. So malam tu interview saya jadi diri sendiri lah. Apa dia tanya saya jawab based on apa yang saya rasa patut jawab. Lepas tu tak berharap pun, sebenarnya masih berharap untuk kebudayaan dan kesenian tu. Kesenian kebudayaan sebab sebelum tu JKPS yang sebelum tu kesenian kebudayaan dia ada program berbentuk festival dan sebagainya. So kita ni pula minat program besar-besar festival macam tu. So target nanti dapatlah buat program tu. Lepas tu keluar result. Okey, lepas tu mendebarkan ya, mendebar. Sebab keluar result tu dia sangat mendebar kan, sebab dia bukan keluar result tu, dia keluar list terus. Dia keluar grup dulu. Alamak. Dia dalam grup tu dah ada nama semua orang. Nama kita admin. Admin S maksudnya presiden ke apa? Admin grup WhatsApp. Okey. So senior dah add masuk, dia jadikan kita admin. Alamak. Lepas tu dia mesej, "Mus, aku tak boleh bagi tahu lagi ni presiden dulu lah. Tak boleh bagi tahu lagi result, tapi secara rasanya sekarang anda boleh teka kot jawatan apa." Surprise macam tu, tapi dah ada lah. Macam kita tak boleh nak percaya betul. Presiden sampailah keluar list tu memang betul. Presiden Muhammad Musaki. So situlah startnya journey saya sebagai seorang JKPS dan juga terus Presiden Inasi Bank Islam. Kira awal jugalah. Sangat awal. Masa tu sem berapa? Semester 2 dah jadi. So nak masuk sem 3 lah. So teknikally sem 3 lah. Sem 3. Start semester 3 tu dah jadi Presiden Inasi Bank Islam. Kan orang kata dah jadi presiden apa semua kan. Orang dah tahu kronologi apa semua kan. Apa orang kata? Cabaran menjadi presiden. Sebab kita ni baru kan. So kita nak pegang satu organisasi tu bukan susah. Kalau kita sendiri takut kita goyah. Jadi dia akan jatuh berterabur. Macam mana tu? Soalan ni sangat best. Sangat best. Sebab tak ada dalam skrip ni, saya buat sendiri. Santai. Betul. Baik, macam pengalaman. Santai. Ya, betul. Okey, dia bila kita nak ambil satu organisasi, cabaran dia memang ada, tapi dia based on surrounding kita time tu. Betul. Okey. Dia orang yang berlainan, naik kat tempat yang berlainan, dia akan hadap situasi yang berbeza. Betul. Okey, macam saya, asalnya waktu saya naik jadi presiden semester 3, kami yang semua SUK sebelum ni, semua kami ramai-ramai SUK. So semua ramai-ramai mohon JKPS. Dan semua dapat. Semua yang mohon SUK semua dapat? Bukan semua mohon SUK. Semua SUK yang mohon JKPS. So yang memang rasa 8 orang mohon, 8 orang dapat? Macam tu? Kami SUK kebanyakan semua memang mohon JKPS. Dan kawan-kawan, semua kawan-kawan lah SUK kan. Semua ramai-ramai time tu. Kebanyakannya semua dapat. Dan memang JKPS kami tu SUK memang tahu, memang kenal muka dia ni perangai lagu mana, buat kerja lagu mana apa dia. So cabaran yang saya rasa adalah untuk adapt balik kat semua orang. Sebab waktu kami SUK, kami more tu kepada AJK bawahan. Maksudnya AJK bawahan maksudnya masing-masing unit masing-masing. Macam saya ni core saya protokol. Saya dulu MC. Protokol MC. Saya dulu MC, moderator dan sebagainya. Dah biasalah ni orang kata. Alamak. MC. Saya budak belajar. Allah tak ada apa. Saya MC, moderator apa semua untuk festival, moderate. Adalah banyak. Sejak jadi presiden lah tak buat benda-benda tu. Macam PESCON ke sebelum pernah handle? PESCON tak sempat sebab waktu PESCON tu baru masuk semester 2. Selalunya tak dapat saya sem 1 PESCON. Lepas tu saya punya next PESCON sem 3. Time tu saya dah jadi presiden. So macam mana saya nak masuk PESCON nanti? Betul juga, betul. Tak boleh dah. Jadi presiden tu dah job MC semua terpotong lah. Betul. Kita dah busy ke arah lain pula. Betul. So cabaran saya nak adapt kat situ
saya call protokol, anak-anak call, bukan anak-anak, dah terbiasa panggil kawan-kawan Tak apa, kan, anak buah. tak apa. Lepas call media, call keselamatan, call teknikal. So masing-masing ada call, tapi kami semua bekerja sebagai anak buah time tu untuk JKPS lama. So bila naik, kami pula yang naik, kan semua kawan-kawan, so masing-masing tak tahu lagi cara masing-masing tu handle. So dia adalah konflik sikit kat situ. Oh, betul. Di mana mungkin walaupun kita 10 orang kawan, tapi kita semua duduk sama taraf. Lepas tu saya tiba-tiba kena lead, diberi tanggungjawab untuk lead depa. Secara tak langsung, depa yang tak pernah bekerja dengan saya masih tak tahu cara saya lead sebab sebelum kami tak dapat peluang lead secara langsung. So macam first time, jadi ragu-ragu tu ada. So benda biasa. Macam boleh ke tak boleh ke tak buat. Betul, kau dia ni presiden. Faham. Sebab kami pernah je duduk sit talk lepas semua dah elok, semua dah member sampai elok dengan dia Adam ni. Adam je JKPS saya. Okey. JKPS media saya. Dia roommate saya semester 1, semester 2, semester 3. 3 sem, lepas tu sambil jadi JKPS sekali dengan dia. Dari SUK, dari media sampai lah ni lah. Banyak pengalaman. Dengan dia. Situ kita boleh nampak banyak pengalaman. Dia roommate, dia kawan pertama UUM saya. Adam. Adam. Owner Rockstar Coffee ke? Ya, betul. Owner Rockstar Coffee. Silakan, ini belakang dia. Okey. Dia sama kawan first saya. Parents dia pun kenal saya dulu. Macam tu lah. Tiba banyak pula claim aku. Tak apa. Biar claim. Selagi benda tu baik, kita claim. Kita claim. Macam itulah. Alkisah jumpa Adam aku tu. Jadi so time tu masing-masing waktu tu first program saya jadi pengarah, saya jadi presiden, terus diberi program MSK, Minggu Suai Kenal. Tak rasa macam berat? Memanglah. Okey, saya waktu saya jadi pengarah, betul, nak prepare pun lama, tapi kami prepare saya seseorang yang tak tahu apa tu almanak, tak tahu apa tu paperwork, kertas kerja tu apa dia. Just tahu macam tak tahu budgeting, tak tahu apa lah orang kata. Kosong lah orang habak. Memang telur ayam lah. Memang macam macam mana aku nak buat program kalau aku tak tahu apa. Tapi tak lepas lah. Kita time tu masih online sebab kat rumah kan. Duk call press lama. Macam mana ni apa dia. Dia duk explain lah. Almanak tu apa benda almanak ni? Kenapa nama dia almanak ni? Lagu tu lah. Almanak ni apa dia? Almanak ni apa? Trofi lah. Macam tu lah. Nama dah gempak dah. Tapi apa? Rupanya dia sistem. Nak kena isi dalam sistem. Almanak tu isi roughly program. Lepas dah lulu almanak baru kita isi paperwork. Bajet apa dia. Tapi time tu pun saya tak faham. Cuma timbalan press saya time tu dia adalah setiausaha JKPS sebelum ni. So dari setiausaha dia nak jadi timbalan press. Dia dan bendahari saya JKPS lama. So dia duduk bendahari. So dia dah tahu budgeting. So dia buat budgeting. Nak bekerja tu senang lah. So saya punya timbalan presiden, tak apa Mus, aku tolong dia buat paperwork semua sambil-sambil tu. Lepas tu masuk MSK, so dia dah buat. Apa yang saya ambil, saya hanya rancang macam mana perjalanan MSK tu. Macam mana budak-budak nak main mendaftar, macam mana budak-budak nak masuk bilik, macam mana nak bawa PDMAS, macam mana nak bawa program, nak buat program apa. Saya hanya selaraskan benda tu. Okey, so far okey lah. Waktu MSK tu lah adalah period yang kita banyak bergaduh, biasalah. Konflik banyak lah antara tu sepanjang ikut teori kan, formation of a team, dia akan ada fasa storming. Betul. Fasa peributan. Kita ada berapa? 5 fasa. 5 fasa saya belajar. Forming apa semua. So dia ada fasa peributan. Time tu saya jelas je. Okey, ni sekarang masing-masing tengah kenal perangai masing-masing. So mesti biasa konflik, bergaduh. Time tu adalah banyak konflik. Sebab banyak, saya antara benda yang banyak je saya buat salah. Awal kan. Betul. So dia pun point out, saya ambil tu sebagai saya ambil betul. Sebagai okey, boleh improve. Tapi alhamdulillah banyak program yang kami pi going sampai daripada adapt. Cara kerja dengan Mus lagu ni. Dan saya jenis contingency person. Saya deal dengan setiap orang ikut capability dia. Macam ada orang kita kena marah, ada orang kita kena bagi insentif, ada orang kata sama. Betul, ada orang kita kena pujuk, ada orang kita kena tunjuk buat sekali dengan dia. Betul. So saya memang ikut contingency approach lah. So memang ikut macam mana setiap nabur saya tu, macam mana perangai dia saya kenal. Kena faham dia lah. Tak boleh ikut kepala kita je sebagai ketua. Hak ni kalau marah sikit baru dia jalan. Saya marah. Tapi kerja dengan saya memang tak pressure lah sebab kita dah susun. Walaupun esok program, malam ni ada perubahan, tenang, santai. Okey, alhamdulillah. Sebab saya selalu apply benda tu dalam seminar exam juga. Macam selagi mana saya tak dapat kertas soalan dan mula menjawab, selagi tu saya ada masa untuk baca notes. Dengar tips. Betul. Tips daripada senior. Sebab orang selalu kata macam, kalau nak sejam nak exam dia tu hang baca tak masuk.
Bukan untuk saya. Oh, faham. Okey. Sejam sebelum exam tu, selagi tak depan selagi paper, tak langkah masuk kita dewan, all out, kita all out. selagi tak langkah masuk dewan, tutup tablet atau nota tu letak dalam beg, selagi tu baca lah. Orang kata mana tahu yang 10 minit terakhir tu, Itu yang masuk yang first page. Betul. Kita tak tahu kan rezeki kita Tapi lah. itu pun kena ada cara-cara study lah. Tapi sekejap lagi jadi motivasi study pula. Betul. Okay, kita segmen lain. Ni tiba segmen study pula. Kita masuk balik lah. Okay. So macam itulah fasa peributan. The challenge that I gonna point out, the most challenging part was for me to adapt, at the same time to maintain the whole team to be strong as one, so that they won't have their own group. Supaya mereka tak pecah berkroni. Oh, ya hak ni yang tak suka press. Hak ni yang kami nak kerja cara lagu ni. Tak, tujuan saya time tu, okay, kita ber-40 orang. Time tu kami panggil G40. The Great 40. Oh, Great 40. Ada nama. G40, JKPS RSKP Nasib Bank Islam 23-24 G40. Semua tahu G40? Semua tahu. Semua kenal. G40 tu memang nama grup. Okey. Nama grup dan baju kami semua ada G40. Semua G40 tu adalah kami ajak Siapa G40 lah. G40 yang tengok boleh claim? Boleh. Oh, kamu. Di sebelah Director di balik kamera pun G40 di balik kamera juga. G40 juga. Okey. So semua saya dah pernah bekerja dengan masing-masing. Time tu kami ada perancangan untuk tahun nak mai. Lepas tu ada banyak. Lepas tu titik yang kami boleh jadi sekali bila semua dah saling memahami. Semua faham yang kami sedang menuju ke satu destinasi yang sama. Okay. Everyone is on the same ship. Orang kata achieve the same goals lah. Yes, semua on the same ship that what we gonna do, we gonna create memory, we gonna settle all the KPIs. Sebab time tu kami berlandaskan KPI sekarang pula. Kena kata Betul. Kena kata apa yang unit UUM nak kan. Betul. So itulah kami kat sini. Tapi memang time tu semua biro memang all out buat yang terbaik yang boleh. Dan saya sampai sekarang saya sangat bangga dengan dia. Sebab apa yang kami hadap, dia start dari fasa tu, lepas kami dah jadi 1.1 family. Waktu zaman kami jadi JKPS, selalu JKPS ni senang dapat 3 kereta. Betul. Tapi itu time saya kami tahu. JKPS G40 ni, yang bawa kereta seorang je. Seorang ke 2 orang. Kenapa tu? Kenapa menjadi isu di situ? Bukan menjadi isu, dia macam tak ada kereta. Semua bawa motor. Semua bawa motor. Betul, So kami okay, faham. pagi-pagi tu lepas subuh tu, breakfast. Motor semua Motor, motor 8 masing-masing. biji motor, 9 biji motor. Orang kata konvoy. Yeah. So 8 biji motor semua naik belakang lah. So Tapi 16 itulah orang. pengalaman yang orang kata. Sangat best. Yang tak dapat dibeli. So kami bukan saja workmates, we are family. To be said. Memang proud to say we are family. Literally buat semua benda sekali. Lena sekali. Movie sekali. Lena sekali tu, stress habis program Lena ramai-ramai. Makan ramai-ramai. Orang kata kalau Mustaqim ni orang boleh kata kita selesa dengan ketua kita macam tu lah. Macam tu. Sebab saya tak mau, dan saya beritahu dekat depa siap waktu saya jadi presiden tu. Presiden ni jawatan so that dia memudahkan urusan hierarki, memudahkan pemberi arahan. Dia bukan bermaksud aku ni lagi bagus daripada hangpa ataupun aku lagi hebat daripada hangpa, tidak. Kerja saya adalah untuk pimpin setiap anda jadi diri anda. Bukan jadi saya atau jadi bukan anda. Kalau macam anda hebat media, anda tahu macam mana nak baguskan diri anda dalam media. Saya tak akan jadi halangan. Saya akan cuba membantu untuk anda jadi media yang lagi bagus. Push lagi kita ke atas lah. Betul. Sebab jadi presiden bukan maksudnya saya kena duduk kat spotlight. Semua benda presiden. Tidak. Saya kita kena bawa. pastikan semua 40 orang tu semua sama strong dengan presiden. Saya tak ada, masih boleh jalan. Sebab dia jabatan kuasa kepimpinan dan pembangunan siswa. Dia bukan kita bangunkan siswa kat sini je. Kita sendiri pun siswa. Membangunkan sama-sama. So that walaupun dah habis JKPS, pengalaman dalam JKPS tu boleh bawa hampa je. Betul, orang kata bukan sekadar dalam ni je. Betul. Kita boleh applykan dekat dunia pekerjaan. Mungkin dalam dunia Social kekeluargaan skills. ke apa Betul, semua. Soft skill tu paling penting. Itu yang paling orang kata jarang nampak untuk generasi sekarang ni. Soft skill. Tu yang waktu saya set up mind saya. Bohong lah kalau kata saya tak menangis. Betul saya lah. Benar je breakdown. Orang kata stress, anak buah stress, aku. burn out semua. Anak buah aku lagu ni semua tak suka aku. Aku rasa tak diundang. Aku rasa unwelcome. Aku rasa dibenci. Ini kita dah masuk topik tu lagi ni sekejap. Cakap pasal anak buah tak suka. Macam mana penerimaan orang masa tu? Masa awal-awal jadi presiden. Dah jawab dah tadi, banyak dah tu. Penerimaan yang dari segi orang kata tak boleh nak terima. Yang simple tak dia tak boleh nak terima. Memang langsung tak nak terima. Dia tak adalah 100% dia macam bodoh dia tak. Dia macam ada bitter kat situ. Bukanlah bitter macam kasar. So among the orang kata organisation tu ada tak macam orang kata
it's hard lah at the first stage untuk nak bekerja sama. Sangat. Bermasa muka dengan each other ke ada ke? Ada. Banyak. Sangat. Dalam meeting je tunggu nak bagi cakap macam mana nak tembak dah, macam mana macam tu. Masing-masing antara masing-masing, tapi itu the sole purpose, the sole reason for why that's actually happened is just because we don't really know each other in the terms of working. Tapi bila dah bekerja, dah ada fun tu, dah ada happy tu, semua orang dah faham. Okay, betul. Dan tanggungjawab saya bila depa ada point out something, kalau benda tu saya salah. Saya kena terima, saya kena improve, saya kena minta maaf. Dan saya kena tanya depa apa solution yang depa boleh bagi. Adakah depa boleh cadangkan. Kalau benda tu yang depa salah, depa point out tu depa salah, depa tak faham, bukan kerja saya untuk tembak balik atau apa. Kerja saya adalah untuk bagi tahu apa yang depa salah faham. Mungkin ada benda yang kita tahu di sebalik takbir yang depa tak tahu. Sebab being a president, bukan semua benda kita boleh share. Betul. Banyak benda yang kita bekerja sendiri, kita buat dengan tim MT, dengan tim majlis tertinggi yang mana anak buah tak tahu. Banyak yang kita hadap dulu sebelum bagi kat depa. Apa-apa kita ni jadi penghadang utama untuk anak-anak buah kita. So apa-apa yang sampai kat kita yang decide. Nak suruh nak buat kita buat ke, tak mau ke, kita nak reject ke, nak fight dengan atasan. Sebab at the end atasan. orang akan pergi dekat kita balik. Betul. So dia macam mana pun lalu saya baru anak buah saya. Betul. So mana-mana kalau tiba-tiba ada yang direct anak buah saya, memang saya marah. So mungkin program tu tak payah buat ke apa kan. Lalu kita cancel siap-siap. Itulah penerimaan orang. Tapi it was there lah, daripada bergaduh, saya menangis sebab kenapa tim macam ni, sedih apa semua. Sampailah saya boleh kata waktu hari last nak pergi tu, semua ramai-ramai menangis. Alamak. Nak meninggalkan Inasis ni ke? Bukan, nak meninggalkan JKPS ni. Supaya, sebab memanglah kita masih kawan je sampai lah. Adam, ni hak director belakang kamera semua kita kawan. Yelah, tapi dia lain dengan kita duduk satu organisasi. Betul. Sebab kami dan JKPS tu macam orang gila. Meeting tiap malam. Tiap malam meeting. Burn out hari-hari. Kalau tak meeting pun benda hari saya kaki masuk Anis. Tapi tu meeting malam tu tak rasa macam ngantuk ke? Meeting kami 1-2 pagi. Depa ni dah tahu dengan cara saya. Saya kalau meeting setiap benda tu saya kupas sampai betul-betul detail perinci baru okey jalan. Dia tak ada yang macam dengar hati angin, boleh jalan. Tak, saya nak make sure benda tu betul-betul perinci okey baru boleh jalan. Faham. Tu jenis saya. Sebab I'm an overthinker. So I gonna list out all the worst probability that gonna be happening. So benda dari paling buruk, apa yang saya akan beritahu dia. Saya akan exposekan dia. Kalau macam mana jadi lagu ni? Macam mana jadi lagu ni? Macam mana jadi lagu ni? So they always be prepared with plan A, B, C dan sebagainya. Banyak sebab macam tu lah. Yelah, sometimes kita kena divide kan, dan macam orang kata plan A, B, C, D, dan kita minta opinion orang lain. Betul. Sebab bakat apa yang saya selalu beritahu kat mereka dalam setiap meeting, which is bakat kita semua kat sini ada kat sini bukan kebetulan. Semua ada talent masing-masing, dan talent ni kita gabung, kita akan jadi satu tim yang hebat. Dan alhamdulillah kami jadi satu tim yang hebat. Semua orang sumbang talent mereka. Macam saya overthinker. So saya boleh dedahkan mereka dengan worst probability, saya boleh merancang untuk mereka to execute it. Mereka punya ada yang bijak cakap, ada yang bijak bagi nama, ada bijak buat logo, bijak buat video. Cakap pasal overthinker, baru saya tahu yang overthinker ni boleh jadi satu benda yang macam boleh push satu organisasi tu. Maksudnya macam saya ingatkan overthinker ni macam aku tak boleh buat, tapi in your side dia akan jadi macam you akan listkan all the worst probability, then orang akan fikir every solution dekat worst probability. Worst overthinker dia boleh ada worst overthinker. Overthinker ni dia boleh ada two side. Okay? Dia boleh biar overthinking tu makan diri dia, which kadang-kadang saya buat. Kadang-kadang ada je. Sebab overthinking ni is a condition where bukan kita sengaja fikir tau. Betul. Bila orang cakap something, otak ni macam ChatGPT. Dia trigger. Dia trigger dia bukan tak ChatGPT dia prompt banyak-banyak. What if banyak-banyak. Kita boleh list tu. What if. Betul, dia auto. Kita tak sampai kadang-kadang macam berhenti. Mak selalu mak kalau nak berhenti tak mau fikir, baca Fatihah apa semua. Mak ambil tips mak lah kan. Tapi macam tu lah, dia pernah je saya overthinking yang makan diri saya. Sampai benda tu mungkin tak jadi pun. Tapi dia dah list. Tapi selalunya saya berjaya tweak juga benda tu, overthinking untuk studies and also handling an organisation. I'll use my overthink tu. Contoh waktu study pun saya akan ada banyak probability. Macam mana soalan twist sebelah sini, macam mana soalan twist sebelah sini, macam mana kalau soalan ni tak keluar.
So bila twist tu saya, bila soalan tu keluar, saya dah prepare. Oh, ini aku dah fikir dah. Okay. Sama juga in organisation. Whatever the worst probability that gonna happen, saya dah bersedia. So even though something that is mungkin tak ada dalam list saya happen pun, dia tak mungkin seteruk apa yang setelah saya fikirkan. Betul. So saya masih boleh adapt dengan waktu yang cepat bagi solution. Sebab I'm a solution person. You don't come to me and tell I have problem. You tell me what you want to do with the problem, we can sort it out. Okay. So macam itulah faedah overthinking tu. Lagu tu lah. Itulah. Cakap banyak-banyak macam kering pula tekak. Haus. Nampak macam ada air. Ada. Menarik. Untuk yang apa? Saya air matcha sebab saya matcha lover kan. Saya chocolate lover. Alamak. So compliment each other ke? Apa dia? Compliment each other ke? Agak ni coklat vanilla lah. Daripada saya matcha latte daripada Rockstar Coffee. Kalau korang nak tahu, Rockstar Coffee ni dia bukan sahaja ada kopi, tapi for non-coffee lovers, korang boleh minum coklat, korang boleh minum matcha. Juga kita ada dengan cerita dia orang ada makanan juga. Kita bukan datang santai-santai minum kopi je apa. Kalau rasa perut lapar nak buat assignment, boleh datang Rockstar Coffee. Jawapan ni kat mana? Rockstar Coffee. Okey, kita minum dulu. Inasis Bank Islam. Saya berdepan dengan office Inasis Bank Islam. Sejujurnya saya kat sugar, tapi itulah alamak, tak dah apa. Tersilap, tapi kita teruskan. Tak apalah, kita teruskan. Sebab je, teruskan. sedap. Kalau rasa ngantuk-ngantuk tu, Rockstar Coffee minum. Cari Rockstar Coffee. Jauh TNB pun boleh pergi. Masih buka. Jalan kaki, naik sapu semua boleh. Betul. Sangat membantu kalau ada exam, latih. Betul. Mata tu minda tu celik orang kata. Daripada overthinking terus jumpa solutions. Saya suka tu macam tagline saya. Saya boleh buat. Itu tagline saya. Oh, tagline kalau nak kena kredit lah. Aduh. Okey, kita ada lagi 2 soalan. Saya nak tanya soalan pertama. Benda ni baru soalan pertama? Ada tak? Ada lagi 2 soalan dan soalan pertama. Soalan pertama daripada soalan kedua lah. Okay. Soalan ketiga, okey, tak kisahlah. Banyak sangat nak cakap ni. Saya nak tanya, daripada menjadi orang kata Presiden MPJ, lepas tu orang kata mantan Inasis Bank Islam semua tu, apa yang mengubah diri Mustaqim dari dalam, daripada kecil sampai ke besar? Ada nampak tak perubahannya secara orang kata high impact on yourself? Okay, saya cerita the bad side and also the good side lah. Sebab orang selalu kalau dia cerita good side je kan. Betul. It gonna be something like macam orang yang tengok akan rasa macam senang rupanya. Maksudnya everything is macam easy. Tapi end up dia orang macam, kau tak cakap benda ni susah. Tapi dia ada bad side dia. Dia ada bad side dia. Tapi good side dia pun ada kot. So dia dua-dua lah. Talking about Presiden MPJ, untuk tahun ni saya jadi Presiden MPJ untuk kali kedua. Presiden MPJ itu adalah maksudnya Majlis Presiden JKPS. So maksudnya kita ada 16 inasis kat UUM. So setiap inasis ada presiden. Macam saya Presiden Inasis Bank Islam dulu. So 16 presiden ni digabungkan under satu team called as MPJ. Dan saya presiden dalam MPJ tu. Maksudnya presiden kepada presiden. Okay. So that itu kalau kita nak tarik balik dari saya jadi Presiden MPJ waktu saya semester 3 tu lah. Okay. So working with other president, that is actually semester 5, semester 6 yang dah pernah jadi JKPS. Sangat. Sebab saya semester 3 jadi presiden Inasis. Tu pun dah macam, macam tak patut. Lah jadi presiden kepada presiden pula. Padahal presiden yang tim-tim saya, MPJ lain, maksudnya presiden Inasis lain tu, adalah background dia pun JKPS sebelum ni. Betul. MT JKPS sebelum lagi ni. Berpengalaman daripada kita. Lepas tu baru jadi presiden. Saya dah lah lompat as juga presiden. Jadi pula presiden kepada presiden. Rohanian. Jadi kisahnya Biro Kebudayaan untuk JKPS. Tapi bila masuk MPJ tu saya rasa macam nak ambil Biro Kerohanian lah. Saya macam buat. Sebenarnya sebab Presiden Inasis Bank Islam yang dulu, dia mantan kerohanian MPJ. So saya ingat nak sambung je lah legasi dia jadilah dari Inasis Bank. Sebab dulu Inasis Bank Islam bukan Bank Islam. Waktu saya jadi Presiden Inasis Grand. Inasis Grand? Semester 3 Inasis Grand. Lepas kami jadi JKPS, kami adalah JKPS yang ubah Grand jadi Bank Islam. Sendiri yang ubah? Time tu Bank Islam nak masuk untuk sponsor. So kami lah yang menguruskan segala majlis penandatanganan agreement, MOA ke MOU. Dan segala proses cat-cat ni semua berlaku dengan kami. Nampak sangat saya baru kat sini. Nampak sangat saya tak tahu apa-apa ni. Tak apa. Inasis Grand, so dia jadi Inasis Bank Islam.
So kami ni benda ni akan dicatat sejarah. JKPS G40 adalah yang menguruskan perubahan dinasti Grand ke dinasti Kredit ada tak? Islam. Kredit? Ada. Depan ni kan ada logo Bison. Itu Kami yang bikin. Bison as of? Okay, sebelum ni dia Panthera tigris, Grand Tigris. Banyak Grand saya tak Tigris. tahu ni. Oi, Grand Tigris tu sejarah. macam Grand dengan harimau. Grand Tigris. So bila Nek jadi Bang Islam nak masuk tu, kami kat bilik JKPS lah. Pukul 1 ke pukul 2? Pukul 2 pagi, bukan petang. Tengah duduk baring. Duduk, kita nak bawa pakai haiwan apa? Sebab time tu nak sukan kan semua apa semua. Kan semua kan sukan kan. So selalu semua dinasti akan ada haiwan yang masing-masing diwakilkan. Macam simbol unofficial of dynasties. Dia fikir, takkan nak jadikan Bank Islam Tigris? Nak sama harimau tu macam tak kena. Lepas tu semua duk fikir, Bank Islam apa dia? Bank Islam lipas. Ada idea lipas je. Kenapa? Kucing tak ingat tapi lipas tu. Video tu ada kat TikTok. Kenapa lipas? Kenapa lipas? Sebab bila pelik orang akan ingat. Betul. Okay, itu kamu ada mindset yang sama dengan saya. No, lagi pelik. Orang lagi suka benda-benda pelik. Betul. Orang kata bank Islam lipas. Duk fikir macam-macam. Lepas tu nak ambil haiwan ni, ambil phoenix. Oh tak boleh, emas dah phoenix. Lepas tu kami pun stok lah semua IG semua dinasti kan. Haiwan apa. Oh naga. Semua dah. Kami tak mau ambil yang dah ada. Ambil. Lepas tu dia duduk. Duduk beam. Lepas tu saya singkatkan. Tak payahlah Bank Islam. Ambil beam. Kita singkatkan beam. Duduk fikir beam. Lepas tu try apa tu sotong. Atau macam-macam kami try gambar. Sotong. Lepas tu biro KNK time tu. Azim Aizuddin. Kami sama-sama duduk beam boys. Beam boys. Sebut sekali tu macam sama-sama masa tu. Dia sebut Bison. Dia sebut kita ambil air tu macam beam bison. Kena dia tu masuk. Gas jalan. Jalan je lah. Kasih jalan orang kata. Ayat dulu. Tagline dulu kami proceed. Tagline nasi Bank Islam untuk JKPS G40 proceed. Sebab dia bagi nasi. Apa dia pun tanya, okey proceed. Jalan terus. Tu tagline kami lah. Hashtag jalan terus. Anything Hashtag proceed. Hashtag proceed jalan terus. Faham. So itulah jadinya Beam Bison tu. So dia masih berdiri gah di situ lah. Betul-betul nampak. Saya pun macam tertanya-tanya. Bison siapa yang terfikir? Sejarah dia macam mana lah. Seladang jumpa owner yang menamakan Bison tu. Tak adalah. Saya tim kami lah. Yalah, tim lah. As of in the team lah macam tu. So itulah. Lepas tu waktu release tu memang gemuruh lah. Semua nasi kata, rancak siut cantik. Sebab media perform. Tu owner Rockstar lah media. Patutlah logo dia cantik korang. Ya, patutlah logo. Memang logo dia cantik. Itu memang kerja dia. Kerja dia dengan Zaihan Timbalan. Mereka berdua lah yang designer lah. Design logo, design baju, segala design lah. Time tu ada juga SUK Nasi Bank Islam, SUK Media. Bantu sama-sama. Semua design, segala design. Memang hasil keluaran mereka, dia tak ada macam kami minta designer luar ke, baju ke, tidak. Semua hasil design mereka. Lagu tu lah. So, kat mana tadi? Soalan apa dia tadi? Saya dah lupa. Suka dengar cerita. Dah lupa dah. Saya cakap pasal sebelum Nasi Grand tadi, saya rasa topik lain tau. Cuy ingat balik soalan apa? Sabar kan? Mungkin sebab saya. Kejap. Orang kata... cabaran saya. Penerimaan. Bukan, itu dah habis. Dah habis. Tak lewat. Bukan dah tanya ke tadi? Dah jawab tadi. Maksud saya... dari kecil ke besar macam orang kata. Macam mana berubah tu? Berubah, perubahan. It was a very big thing to happen in my life. Jauh sangat lah. Jauh. Bila duduk dengan orang suka sembang ni lagu ni ya. Betul. Saya on the black is Robert. Okey, macam mana perubahan diri? Perubahan diri saya ni was a person, macam awak tengok sekarang ni, saya memang suka cakap. Nampaklah. Suka bersembang. Betul. Dan saya ni seorang yang sebenarnya suka ke depan. Walaupun segala jawatan ni saya tak tamak dah minta. Tapi sebenarnya saya ni seorang yang suka ke depan. Sebab dalam diam ke macam mana? Saya selalu ada banyak idea yang saya nak bagi. Selalu ada benda yang saya nak komen. Tapi saya selalu kata, kalau hang tak mau ke depan, hang tak layak komen. Alamak. Sebab orang yang buat susah. Tapi betul. Pandai je kita nak komen. Kita kena try buat dulu baru kita tahu. Betul. Macam orang kata jangan pandai cakap tapi buat tak ada. Betul. So saya lebih suka untuk saya ke depan, saya buat, saya tunjuk. Kalau saya rasa benda tu tak kena. Daripada saya just bodoh ni. Astagfirullahalazim. Tak apa kau. Terkasar. Kita cut nanti. Kita cut. Kita pik. Okey. Macam itulah. So macam
biasa kita orang tahu orang ni kasar sikit. So bila jadi lagu tu kan, jadi dapat jawatan dia entah macam Allah nak bagi kot apa yang saya nak rasa. Okay. Macam saya pernah je macam kita jadi influencer best. Famous, ramai orang kenal. Bukan nak kata saya ni batak attention. Tapi saya suka untuk orang kenal saya dan saya boleh tolong orang. Dari segi idea wise dan sebagainya. Sebab lain orang lain dia punya approach. Saya extrovert kan. Saya suka cakap. Tapi dari kecil, I've been told that it's a bad thing. It's a bad thing for you to talk a lot. Ya, dan Islam kita tahu cakap bila perlu. Bila tak perlu tak payah. Tetapi saya mungkin lah sebab dalam kelas dulu selalu kacau student. Kacau kawan-kawan kan. Kacau kawan-kawan sembang-sembang. So cikgu komplain kat mak bapak lah. Alamak. Main ambil report card kan. Kena komplain. Lagu tu lah. Dia banyak cakap. Bila nak diam pun tak tahu. Tak sikit mulut lah. I've been told that. Macam kenapa banyak sangat cakap. Sampailah saya masuk form 6 pun ada pembentangan. I don't find it hard to talk in front of people. Saya tak rasa susah. So your presentation was good lah. Not to say that it was good. I was just being myself, teaching. Sebab bentang ni adalah something yang kita kena tahu apa kita nak cakap. Betul. So jangan tengok slide, bukan baca. So cakap lah, kita explain ke orang. Dan cita-cita saya juga jadi cikgu. So dia macam memang mengajar lah. So tapi bila habis tu kan, bila orang mula abang, oi baguslah Harti Bentang. Saya jadi macam orang perli saya ke? Lah perli ke sebab macam tak, saya rasa macam cakap dia dah start overthinking balik dah tu. Dia dah start overthinking balik dah tu. Kita pergi depan tu, kita present, kita cakap je lah apa kita faham. Apa yang macam wow, amaze, perli aku. Apa yang bitter sangat ni orang macam, ni. Kenapa? Tapi macam at the same time macam start to notice macam sebenarnya mungkin cakap ni mungkin bakat aku. And then bila mai sini adalah bila orang sebenarnya betul-betul make me realise that I actually can deliver, not to say good ideas, but I can convey my message not goodly, macam salah ayat tu, in a proper manner. Okay. People won't really have problem to understand what that I'm trying to convey. It's gonna be clear direction tu. Betul. So I use it to my advantage. So macam kalau ada anything nak kena bentang, nak cakap, nak pitching for proper sponsorship or anything, saya boleh bagi tahu, saya boleh tolong cara cakap. Cara macam mana? Cara bukan nak cara pick up wang. Tapi tak ada lah. Dia macam tu lah nak cari sponsorship. Sama. Okay, we must know how to be presentable. Betul. And macam mana kita nak biar orang tu selesa dengan kita. For example, kita cari sponsor kan. Takkan kita nak cakap yang very nampak takut-takut. Orang tu pun betul ke budak ni boleh buat program? Dia kena ada orang kata confidence. Yes. Lah gitu. So itu yang saya sedar, perubahan saya dari kecil sampai saya jadi Presiden INASIS, tiba-tiba Presiden MPJ tiba-tiba. And sekarang saya masih Presiden MPJ untuk tahun kedua. Diundi balik lah. So I noticed that the changes was there, that dari segi overthinking saya, macam mana saya manage to tweak the overthinking. Sebab saya dari dulu pandai je pakai overthinking saya to my advantage. Tapi coming here, it just grow more. Sebab my first overthinking kat sini was everyone is too good. Betul. Masuk kita sini rasa macam kita kecil. Macam wish. Apa yang aku boleh sumbangkan? Dia macam dia ni pandai main sukan. Betul. Pandai belajar. Motor besar. Handsome. Betul macam tengok diri sendiri kat cermin kan. Insecure tu macam apa? Aku ni apa je boleh, Mat? Tak boleh. Macam dia, sebab dulu time sekolah biasalah kan, ada yang kita budak biasa-biasa embrace macam syok-syok, fun-fun apa. Mai sini macam everyone is good at everything. Macam yang boleh main sukan, dia bukan boleh main satu sukan je. Dia boleh main semua sukan. Ya. Secara tiba-tiba boleh main. Macam saya ni pula bukan sportman. Saya dulu marching band. Band kawat kaki macam askar tu. Kawat merdeka dan sebagainya. So saya lagu tu lah. So bila main macam, handsome, boleh main sukan, bijak, perfect package, apa je yang aku ada. So macam tu lah. That was part of insecurity apa semua. And then it's a personal development, character development to be said.
memang mengembang lah duduk sini jadi presiden, jumpa ramai orang. Bila involve as presiden ni banyak travel pergi universiti kita luar. Kita belajar banyak benda. Kita pergi universiti luar, tengok perangai orang, and then at the same time bring what we have to the table. Betul. So dari saya tahu saya boleh menyumbang idea, saya boleh cakap. I try to use it to help others, not to brag ataupun nak beritahu saya power, saya padu, tidak. Dan kebanyakan of the time, even kalau saya boleh ke depan kan, tak apa, kita biar orang yang tak boleh. Sebab bila saya dah tahu saya boleh, okey tak apa, sekarang kita bagi orang yang tak boleh bercakap, okey kita try push dia. Sebab mana tahu dia ada skill tu, cuma tak diasah. Betul. So sebab kita janganlah semua kita nak makan. Betul. Kita dah dapat peluang kita, sudahlah pada-pada. Bagi orang lain, jangan asyik kita je jadi spotlight. Dunia, betul. Sama macam waktu JKPS itu orang menyampah tu orang bita. Dia ada je orang bita dengan saya, tapi saya macam kalau benda tu ada kaitan yang memerlukan, saya ni kalau boleh akan jadikan saya ni last option untuk ke depan bila dengan tim. Biar tim ke depan walaupun dia tak aktif cakap kan. Saya pernah je ada 2-3 yang tak aktif, tak mau cakap. Tak tahu aku nak hang yang tarik sponsor ni. Tak dapat siap. Macam tu lah. Tak adalah tak dapat siap. Alamak, takut. Tak adalah, dia macam hang try. Cuba belum tahu. Sebab kalau mereka tak try, mereka tak boleh. Betul. So selain daripada saya kembangkan diri saya juga notice yang saya boleh bantu untuk kembangkan diri orang lain. Saya boleh bagi motivate orang, saya boleh cakap. So saya use my cakap for greater purpose. I would say macam gunakanlah untuk benda baik. Betul. Tapi kadang-kadang itulah awal-awal mai sini antara benda saya adapt cara bercakap sebab kita tahu-tahu biasa dah cakap kasar. Boleh menerima mai sini waktu first post motor orang ingat saya marah. Penerimaan orang berbeza-beza dia macam, lah. jangan marah. Tapi saya tak marah pun sebenarnya. Lagu tu lah. Cakap kalau boleh menengking-nengking. Betul. Lagipun kalau call kan. Walaupun call tu, bukan saya sembang cakap kuat-kuat dia dengar tu. Dia cakap phone, cakap slow dengar. Tapi biasa, utara. Makan tu. Jadi macam rancak je. Lagu tu lah. Lagi-lagi dalam Penang kan. So lagu tu. So main sini saya adapt banyak benda. Setiap orang ada budaya masing-masing. Betul. Macam ada negeri yang cakap beberapa perkataan. Bagi dia pun tak sensitif. Tapi bagi kita mungkin sensitif. Kita cakap beberapa perkataan, bagi dia pun sensitif. Padahal kita rasa biasa je. Betul. Contoh macam aku hang. So, dia pun rasa macam sangat tak formal. Tapi bila dia panggil awak saya ni utara saya rasa macam gatanya jantan ni. Gatanya perempuan ni. Geli nak nampak nak terkeluar. Dia macam, apa dia awak saya ni? Macam aku hang, biasa je aku hang tu. Lagu tu lah. Betul. So nak adapt. So perkembangan diri saya, how this leadership, this path of Allah dah susun untuk saya nampak yang saya tak kosong insya-Allah. InsyaAllah ada orang lain nampak. Kadang-kadang kita tak nampak. Betul. Tapi orang kata mungkin kita tak jumpa sekarang, kita akan jumpa akan datang. Macam apa yang orang kata, Tuhan tu bagi saya tak setuju dengan cepat atau lambat. Tuhan bagi tepat pada masanya. Betul. Masa tu Tuhan akan bagi tepat pada masanya. Sebab tak bagi sekarang, sebab Tuhan tahu tak sesuai untuk awak. Betul. Tuhan tahu bila macam tu. Sebab kalau semua benda senang dapat, hidup ni dah tak mencabar. Kita dah tak mau hidup. Betul. Sebab kita benda mencabar yang menyebabkan kita nak teruskan hidup. Sebab kita ada something, every day have something to solve. Dan something to achieve. Yes. Kalau tak, dia je macam, okay, so what next? Macam tu lah. Pasal apa? Tapi hidup aku ni sebenarnya aku nak apa? Aku nak buat apa? Macam tu. Faham? So just concluding the question, I will say, perkembangan diri saya nampak drastic. Daripada someone yang overthinker, people pleaser. People pleaser, benda-benda tu. Ini macam habak kelemahan kan. Tapi dah tak menjadi masalah. Macam saya belajar, okay, we need to please people but not to suit what they actually want. Maksudnya kita perlu memenuhkan. Kita perlu cuba untuk bahagiakan, biar orang tu rasa tenang, rasa orang tu diterima, menyenangkan hati orang, tapi bukan dengan rasa tekak dia sendiri. Betul. Kita pun kena ada part kita juga. Betul. Kalau for an example, kalau dia rasa dia isap rokok tu bagus untuk dia, tapi kalau kita pun kata isap rokok tu betul untuk dia, itu kita please ikut tekak dia. To please him, kita at least tegur kata rokok tu salah. Betul. We are actually pleasing him or her. Being a people pleaser, we need to tweak also. Kalau tak, kadang-kadang we are actually pleasing him. Kita telah membantu dia tu. So macam itulah, being people pleaser, benda ni banyak saya develop in that sense. Either they just giving what they want,
tweak it to what they need. Okay, saya suka quote tu. Saya suka. Either give what they want, tweak it to what they need. Sama macam Allah. Allah takkan bagi kita apa yang kita nak. Tapi kita Allah hendak. bagi kita apa yang kita perlu. Kan? Yes. Betul. Kadang kita rasa macam tak nak lah. Tapi kita akan dapat that's betul. the best for us. Saya tak mau UM. Allah bagi saya UM. Saya nak UUM. Dapat UM, dapatlah rezeki tu. Betul lah tu. Alah. Maksudnya orang kata rezeki tak salah alamat. Rezeki tak salah alamat. Tu lain lah. So lagu tu lah. So everything, saya waktu lepas SPM nak buat diploma muzik. Allah bagi form 6. Sekarang sains ekonomi. Jauh ayam dari tempat panggang. Macam itulah. Tapi itulah how it developed myself. I will say yes, for certain it's developed. But then learning is a process that won't be stopped until the last day of us. Daripada till the last breath lah kan orang kata, kita akan belajar. So saya masih belajar, saya masih dengan improve diri saya lagi dari banyak aspek cara deal manusia. Kita mungkin kadang kan kita rasa kita dah banyak pengalaman, kita dah cukup. Betul. Bila kita jumpa orang baru kan, ada manusia lagu ni lagi gempak dari kita. Dia bukan boleh jadi lagu tu manusia yang bagi kita everyday. Kita berjumpa orang baru, kenal, dia akan lagi banyak bagi cabaran kat kita. Banyak cabaran yang macam mana kita nak deal ni pula. Macam itulah. Betul. Macam orang kata masa dah mencemburui kita. Walau orang kata malam masa muda, tapi tidak. Tapi orang kata soalan klise lah, orang kata kata-kata nasihat lah orang kata, sebab kita tahu Mustaqim ni bukan nak kata from zero to hero, tak lah. Ya ke from zero to hero? Tapi orang kata everyone is from zero to hero. Nak nasihat untuk orang yang nak step out of their comfort zone. Faham ke? Sebab saya pun dulu orang yang macam timid, tapi saya mencuba dengan cikgu saya kata, apa kata awak cuba baca sajak atau pentas? Saya pun cubalah, badan tegak aja baca. And orang mengata, orang cakap, kenapa dia baca sajak macam tu? And now you are here. Yes, and now I am here, guys. With Mustaqim. Macam tu. Apa orang kata nasihat dia untuk on how keluar to daripada comfort zone? out from your comfort zone. Saya pun ada je beberapa comfort zone saya yang saya masih cuba step out dan sebagainya. Tapi apa yang saya boleh kata to step out from your comfort zone, simple to say, just buat. Dan selagi tak buat, kalau kita dia macam ni tau. Saya nak ambil perumpamaan, kita ada exam. Lepas tu daripada contoh esok exam matematik. So daripada kita ulang kaji matematik buat latihan, kita duk search YouTube tips to study maths. Okay, faham. Kita mencari cara untuk buat, tapi kita tak buat. Betul. Tips to study in 5 days before SPM. Sebenarnya kita dah patutnya baca buku. Betul. Ada 5 hari dah kena buat jadual, dah kena baca buku. Tapi kita nak cari how to study. Sampai ke sudah mencari cara study. Bukan study subjek yang sepatutnya. Betul. So either than just looking, do it. Either than just thinking, do it. For an example, cara saya cakap English. My English is very horrible. Horrible, terrible, vegetable. Like, I'm being for real, I'm being honest. Sebab sekarang saya cakap English kan, orang kata, weh, orang power tu, boleh speaking tu. Tapi saya macam, are you sure? Are you sure? When I try to hear my own speaking, I be like, teruknya grammar hang ni mus. Macam apa cakap ni? So that was my comfort zone. Because I'm a person that is actually not fond of English, and I really hate English. I don't really like English. To be said, somehow macam ada mindset yang macam bahasa penjajah lah. Alamak. Macam saya jiwa bahasa Melayu saya kuat. Dulu waktu sekolah pun memang subjek BM memang favourite lah. Oi, tapi itu bagus orang kata bahasa even. Alamak, ada tetamu. Comel. Tapi that was my comfort zone sampai until I was form 6 when I decided that I actually need to relearn English. Because people keep telling, it's English because you've been reading, been writing in English. You've been learning English for almost 12 years. Betul. From your standard 1 until sekolah menengah. But then why is that you can't do it? Sebab kita duk fikir macam mana nak bagus English. Kita tak cakap.
Yelah, macam orang kata, instead of we keep on overthinking, kita tak pernah buat. So, macam Musa Because cakap, do it. macam perumpamaan maths saya, maths tu skill. Sama lah cakap English ni skill. So daripada kita fikir macam mana aku nak buat, daripada kita baca nota, kita kena hambak cakap je. Saya cakap English macam tu lah. Saja short bantai je lah. Later we go eat together. Can. Lagu tu je lah. Lepas tu sama juga kawan-kawan. Kawan-kawan biasalah kalau dulu sekolah saya sekolah Mak Saleh. Tak ada sekolah Mak Saleh, Penang Free School. So macam okay. Speaking macam, lah. budak-budak speaking kan. Sembang lah dengan dia pun. Lepas tu so macam mana Alhamdulillah dengan saya bahasa pun penjajah tu dah ada dalam pemikiran. It's good to have your second language strong. Betul. But it's not good to actually put it first. Maksudnya rasa macam cakap bahasa Melayu ni hina. Cakap bahasa Inggeris nampak pandai. Betul. Bagi orang yang mindset macam tu sebenarnya otak dia cetek lah. Sebab itu orang kata bahasa ibunda kita kan. Betul. Sebenarnya bahasa ibunda ni kalau cakap dalam bahasa baku dan pandai disusun ayat, kosakata dan juga perumpamaannya, ianya sangat cantik. Ianya boleh menjadi lebih puitis daripada bahasa Inggeris. Betul. Bahasa Inggeris hanya berbunyi sangat gah disebabkan bahasa kedua. Sama seperti jika tiba-tiba saya bercakap Cina. Alamak. Ni hao. Ni hen piao liang. Allah. She. Berkecil. She. Dia orang macam, dia boleh cakap. Sebab apa? It's not our language. So bila kita cakap orang macam dia pandai. Tapi sebenarnya lebih bijak untuk seseorang insan atau seseorang hamba Allah itu untuk memahami bahasanya sendiri itu dengan pada kadar yang lebih tinggi. Macam Zidane Aziz, Betul. PMX kita sendiri. Kosakata-kosakata yang digunakan luar daripada konteks pemikiran masyarakat yang biasa. Jadi secara tidak langsung benda tu akan menjadi sangat cantik, sangat tersusun dan sangat kemas. Sangat puitis juga. Lagi gah. So I'm that kind of person. Dan saya masih that kind of person. Tak kisahlah orang kalau cakap English dengan saya pun kan, saya reply bahasa Melayu. Saya pernah kerja kedai makan Yang main order makan tu, I want this. Jadi nak makan apa lagi? English please, English. Sebab saya tentu ingat dia sengaja tak mau cakap. Foreigner pelancong. Rasa berdosa lah juga time tu. Pelancong. Tapi saya macam tu lah. Dia I want this. Lepas tu nak ayat apa? Dia cakap lagu tu lah. Kedai makan. Foreigner rupanya. Kita ambil order drive-thru. Mana nampak muka. Tak nampak muka. Okay. Baru kita nak dengar suara. Tak nampak muka. Kita dengar suara je. So macam, mamat ni acap Batak English. Macam tu lah. Baru nak condemn. Tengok buat niat jahat kan. Anggap gajipan jahat. Manusia kan. Kena bersihkan hati. Lagu tu. Step out of your comfort zone. Just talk. But then, don't step out of your comfort zone until you actually forget who you are. Okay. Itu juga menjadi sangat penting. Hold on to yourself, to your principle, to your values. That's the first to be said. Ingat balik niat kita. Yes. If you don't have your values in place, set that first before you even thinking to actually came out or go up from your comfort zone. Betul. English saya sampai sekarang terabuk lagi. Saya kira viewers tengok ada je apa-apa yang saya merepek ada je. Orang kata kita cuba. Kita cuba cakap je. Sampai jadi. Selagi mana faham lah. Itu function language is for us to understand. It's not an exam. Grammar salah, low marker, tak ada. Mustaqim cakap dengan Aisyah tiba-tiba salah. Tiba-tiba keluar result. Potong, tak ada. Kita so cakap step santai. out of your comfort zone, but first step for you to step out of your comfort zone, what is your comfort zone? Detect that first. Okay. Dia ada dua tau, diri kita dengan comfort zone kita. Semula pegang dululah value kita, nilai kita, siapa kita sebagai manusia kat dunia ni, apa tujuan kita, apa harapan kita. Jangan lupa. Sebab kadang-kadang kan, orang step out of the comfort zone ni, maksud dia adalah, contoh, dia Alhamdulillah sihat walafiat, tak isap rokok, tak ambil dada. Aku nak step out of the comfort zone lah, aku nak try. Okay, faham. Itu bukan comfort zone. Itu hang masuk dalam ICU zone. Terrible zone. Yes. Takut seram tak nak masuk. So first you must differentiate between your values and also what is your comfort zone. Values adalah something yang perlu dipegang. Comfort zone adalah something yang baik bang, faham ada motor. Comfort zone ni adalah something that you know that you can develop.
For example, your English skills. Comfort zone selalunya kebanyakan, most of the time dia adalah berkaitan kita punya skills lah. Developing our talking skills, our walking skills, even walk ada skill. Skill berjalan. Kita confident. Jalan nampak lengai. Lagu tu lah. Jalan nampak lengai. So dia lagu tu. So untuk keluar daripada comfort zone, macam saya abang, tahu dulu siapa diri kita, apa nilai kita, apa kita boleh buat sekarang ni. Okay, aku boleh buat macam ni. Takkan aku nak stuck dekat sini je. Aku nak buat yang lebih baik. Yes. Itu adalah keluar dari comfort zone. Jangan ambil maksud silap. Okay, aku nak keluar daripada comfort zone. Hari ni aku nak try Aisyah, esok aku nak try Syafiqah. Lusa Khadijah. Takut. Risau. Itu comfort zone juga. Dia saja nak test market. Comfort zone. Dia keluar dari comfort zone dia. Itu semua comfort zone lah. Itu comfort zone yang tak patut lah. Jangan terapkan dalam minda ya. Comfort zone adalah you try it, you do it, you uplift your skills. So to basic in a simple word, if it's not you, then who? Tu jalan yang saya boleh abang. If it's not you, then who? Sampai di sini saja kita punya Nas Sembang Nasi Lemak X Rockstar Coffee. Terima kasih kepada guest saya, kita. Muhammad Mustaqim. Dan Walaupun saya tak ada nasi lemak Aisyah. kan. Alamak, nanti kita akan ke seterusnya. Boleh saya okey. Terima kasih. Itu saja. Kalau ada salah silap minta maaf. Tak apa, saya juga. Baru kalau ada first time salah dapat. cakap minta maaf juga kat audience. Siapa-siapa terasa ke apa, tahniah. Terima kasih. Kenapa tahniah? Tak apalah. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, saya Muhammad Mustaqim. Saya mengambil peluang ni lah nak jemput ramai-ramai semua viewers yang tengok ni dalam UUM, Luar UUM untuk hadir ke Inasis International Festival 2025 ataupun iFest 2025 yang akan diadakan di UUM, specifically di Padang Hoki UUM, tepi Padang Kawat Palapis tu, 15 hingga 19 September. Kenapa benda ni special? Untuk pertama kalinya 16 Inasis gabung buat satu festival. So 16 to 1. So kalau rugilah kalau tak mai. Mai dan cari saya di sana. Saya bagi apa pada awak? InsyaAllah tak ada apa, tapi cari je lah. Kita boleh bergambar. Datang. Macam tu lah. Okey, apa dia? Datang. Cari Mustaqim di sana. Terima kasih kepada tetamu kita untuk hari ni. Terima kasih. Rockstar Coffee. Okey, kat. Okay.